Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa ashrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Taala pada petang ini kita dapat bersama dalam program sambungan tilawah Warash Azraq Syatibiyah dan Thayyibah. Dan program ini adalah program anjuran RH Qiraat Center. Kita akan sambung bacaan daripada muka surat 44, iaitu ayat 263 daripada surah Al-Baqarah. Pada surah Al-Baqarah, juzuk kita hari ini dah masuk juzuk yang kedua. Okey, kita sama-sama mula dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi Juzuk minasyaitanir yang ketiga dah Ustaz. Sorry, juzuk yang ketiga. Minta maaf, juzuk yang ketiga. Terima kasih Kak. Ya kan Ustaz. Kepala duduk di lain lah ni. Um, Masya Allah. Mula dengan Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Kita ada senarai nama pembaca, mula dengan Kak Arafah. Okey. Ustaz share dulu. Okey, baik. Silakan Kak Arafah. Dua ayat Kak Arafah. Terima kasih Ustaz. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha من صدقة يتبعها أذى من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Wajah kedua. أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Wajah ketiga. Enam ya Ustaz, 6 fathah 6 taklid. Ya
أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Habis tak? Okey. Terus terus Terus? habiskan ya Ustaz. Ya, habiskan. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Okey. Hmm. Terima kasih Kak Rafa. Itu Sama-sama. adalah track yang dibaca oleh Kak Rafa dengan track dengan track apa ni Asyatibiyah, bukan Thayyibah ya. Hanya khusus untuk Syatibi. Uh, di mana ayat 263 pada hukum ra dibaca tarkib satu wajah saja, wa maghfiratun khairun, hanya satu wajah saja. Dan manakala ayat 264 berkaitan dengan mak badal berimpun dengan zilya, ada track dia tadi, 2 rakaat mak badal zilya walada fatah, dan kemudian 4 rakaat mak badal zilya taklil, 6 rakaat mak badal zilya fatah dan taklil. Begitu juga pada la yaqdiruna ala syai'in, la yaqdiruna ditarkib satu wajah saja, manakala syai'in dibaca dengan mad lin 4 dan 6 harakat. Itu tarik asyatibiyah ya, tracknya gitu. So kalau talaki syatibi, gitulah caranya. Okey, sekarang Ustaz bagi pula pada pembaca yang kedua untuk baca Kak Natrah, untuk baca Ustaz, Kak Nur Aisyah lah. Kak Nur tak baca. ha? Kak Nur Aisyah. Kak Nur tak boleh baca. Dia sakit dekak. Oh, okey, okey. Kak Aisyah silakan baca Azra ini dengan tarik At-Tayyibah. Mulai dari 263. Ustaz, cuba Ustaz. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah min sadaqatin yatba'uha adha min sadaqatin yatba'uha adha qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha min sadaqatin yatba'uha adha min sadaqatin yatba'uha adha. Dah habis ke Ustaz? Okey. 4 track kan? Oh, dah ya saya. Okay. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Ayat yang kedua, saya terus buat taklid Ustaz. Ambil la tubtilu. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. So, saya buat tawassul Ustaz, tawassul badal. Okey. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Saya tu buat badal dua kat belakang tu Ustaz. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Okey. Sekarang saya buat wajah taklid, 4 taklid. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Soal saya buat 4. Saya sudah 4 taklid Ustaz. Saya pun dah lupa dah. 6 pula. 6 Okey, 6 pula. Dah lupa dah. Dah jauh jalan lupa nak balik. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Saya taklid pula. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Selesai. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Habis Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Okey. Yaqdiruna ala syai'in tu 4 track kan? Mm-mm. Ya saya Ustaz. Hmm. Okey, baru 2 ayat. Kan? Boleh. Itu Tarik Thayyibah. Yang dibaca oleh Kak Nur Aisyah tadi, Tarik Thayyibah. Kita tengok dia banyaklah. Kalau ayat yang ke-263 tu uh, senang je. Uh, Secara umum kita sebut wa maghfiratun tu satu wajah lah sebab dia berbaris atas. Sebelumnya baris bawah. Ra tu ditarkibkan. Tapi pada khairun sebab ra tu baris depan. Sebelumnya ada ya. Sebelum ni ada ya. Hmm, Sukun. dibaca dengan dua wajah. Ya, dibaca dengan dua wajah. Uh, Kemudian pada adha setiap tarqiq setiap wajah pada hukum ra uh, setiap wajah tarqiq pada ra, dua wajah pada zilya. Tafkhim pada ra, dua wajah pada ra. Gitu. Dan pada zilya ya. Okey. Baik. Kemudian pada ayat 264. Pada 264 ni dia ada berhimpun badal muhaqqaq amanu, kemudian kita ada zilya walada, kemudian kita ada badal al-mughayyar yang berubah kerana naqal wal yaumil akhir. Jadi tracknya kunci yang kita dah bagi tahu sebelum ni berkaitan dengan bagaimana wajah atau apakah wajah-wajah badal muhaqqaq dengan badal mughayyar. 2 sama 2, 4 sama 4, 6 sama 6. Senang. Itu secara umum gitu. 2 sama 2, 4 sama 4, 6 sama 6. Itu satu satu track. Track yang kedua ni dia pada badal muhaqqaq dia boleh 2, 4, 6. Tapi badal mughayyar hanya setakat 2 je. Sebab itu akan jadi kesimpulannya 2, 2, 4, 4, 4, 2. 6, 6, 6, 2. Maknanya yang badal mughayyar tu tak berubah. Dia tetap 2, 2, 2, 2, 2. Okey. Baik. Jadi dalam ayat ini ada zilya. Zilya pada kaitan dengan mak badal, dia boleh baca fathah dengan taklil apa harakat pun mak badal. 2 fathah taklil, 4 fathah taklil, 6 fathah taklil. Okey. Yang lastnya ialah la yaqdiruna ala syai'in berkaitan dengan ra di situ ada dengan berhimpun dengan lin, mat lin, 4 dengan 6. So 2 tarkib 4 6, tafkhim 4 6. Okey. Baik, terus kita ke muka surat berikutnya dan ayat yang baru. Silakan. Umi. Umi. Okey, Umi. Silakan Umi. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Umi ke? Sebab Umi kadang Salam. itu sesak dah ni. Tak tahu nak gimana. Sesak dah. 265. Muka surat 46. Bukan Umi sesak tentang wajah dia ni. Tak tahulah Umi cuba. Wajah yang mana? Wajah Ada 264 ke Yang 265? saat ni lah. Sebab Umi tak apalah yang ni Umi cubalah buat. Ni Cuba Umi buat. buat ni dulu deh. Sati Ah, dengan tadi bahawa dia. Ni tak ada begitu. Umi cuba dah deh. ya. Kita kena buat sosok. apa yang Umi tak ada perubahan sangat. Tu lah. Dia Umi sama je ni. sama je baca Dia terus sama. je. Yelah Umi cuba dah deh. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل Ambil mana tak? Kan masa lidah deh. Ambil Ke? asabah boleh.
أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. Ni taklid lah tadi. Lam tu taklid sebab dia akhir. Ke betul? Tak ada. Boleh dua, boleh dua. Okey. Lepas tu mi buat tarkib sikit eh. Tak, dia sebab sekarang ni lam ni dia dia Di akhir dia kali. baris dhammah. Ha. Tak jadi. Dia tak jadi taklid kena tarkib ke Ustaz? Okey, kejap Kalau kita sambung dia memang dah tafkhim dah kalau sambung tu. Kalau aku Fatallun fatall fatallun wallah dia macam haf je kalau dia berbaris depan ni kalau kita wasal kalau kita wasal. So kalau kita waqaf melihat kepada uh, terbaris. kita kiaskan dengan hukum bab ahkamul lam yang menyebut tentang boleh dua wajah apabila waqaf pada huruf lam yang sebelumnya ada sod tadha. Okey. Jadi kias dengan itu bolehlah buat dua wajah. Tapi tak buat pun tak ada masalah sebab kita dah wakafkannya. Lagipun dia 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 tidak apa ya tidak seperti wajah-wajah macam mat badal ke rasa buat satu je fatol dengan tarkib. Dia nak buat dua pun boleh, buat satu pun okey juga. Oh. Tapi ni buat dua dah. Taklid dengan Ah, tarkib. Maknanya tadi kalau mi buat dua, maknanya mi baca dua mak badal fa'al tu kan. Lepas tu mi pun buat taklid tarkib kan. Untuk sekali dengan thayyibah ke. Tak tak. hmm. Syatibi Lepas tu mi Thayyibah sama ya ni. sama yelah betul lah sama sebab dia akhir tu. Lepas tu mi kalau dok gak mi ambil gini lalu fa'al lalu dah. Asubah lah. Fa'al tak. Dia 246 lah kita nak buat situ 246. ambil fa'al dah. Hmm. فآ- فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل وابل فطل فآت لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل وابل فطل والله بما تعملون بصير. Satu tak ada? Okey. Oh, Satu dulu. Satu dulu. Dan tidak ada beza lah dengan track Syatibi dengan Thayyibah pada ayat yang dibaca oleh Umi tadi. Okey? Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Ya, ya. Dia kalau lam doma tu dia boleh kira juga lah kita boleh baca taglid kan? Kalau lam doma. Tidak lam fathah ke atau macam mana Ustaz? Kalau lam fathah, bila kita waqaf, dalam doa. dia jadi apa? Faqal. Mati kan? Lam yang fathah lah. Lam yang baris atas lah. Tolong. Kalau kita waqaf, dia jadi apa? Tangis. Wakaf datang. Wakaf mati. Matilah sukun. Mati. Jadi mati kan? Jadi mati. Dan contohnya yusol lah. Yusol. Ataupun fasol. Falamma fasala Talut kan? Ataupun batol. Jadi lam tu mati. Okey? Dan bila mati, sini pun batol, lam pun mati. Lam mati. Jadi sebab tu Ustaz cakap kias pada yang tadi. Cuma dalam masa Ustaz talaki dulu di sini tak ada
ditimbulkan soalan pada Syekh. Ingat Ustaz baca biasa je, fatal. Dan bila Umi sebut itu, baru Ustaz terlintas. Macam mana nak berhenti di sini? So, sekarang Ustaz meletakkan kepada kias, kepada keadaan di mana lam yang Ustaz sebutkan tadi lah. Kalau berhenti, mati. Kan? Sini pun berhenti, mati. Jadi yang tu, yang fasalah baris atas, lamnya, baris atas, dibaca dua wajah, sedangkan dia ni mati, maka yang ni pun mati juga. Kias kepada itu dua wajah lah. Tapi kalau melihat kepada ianya adalah mengkhususkan kepada lam yang berbaris atas sahaja. Kalau waqaf jadi dua, kalau wasal jadi satu. Maka yang ni tak termasuk. So sekarang ambil yang tu dulu. Apapun Ustaz akan cuba confirmkan balik. Sebab tak ada bincangan yang tu. Kalau dalam buku dia hanya menyebut, dia hanya mengkhususkan kepada 8 tempat atau 7 tempat gitu. Tak silap Ustaz lah. Tentang kalimah yang ada huruf lam di akhir yang diwakafkan. Dalam banyak-banyak tu tak disenaraikan kalimah fatal ini. Dia hanya sebut 8. Kalau kejap Ustaz tengok sorry. 9 tempat. Kalau dalam buku ada sebut 9 tempat. Dalam muka surat 128 lah. Dalam muka surat 128. Ini tak kecil lah kalau ni. Sebab dia ada. Muka surat 128. Jadi setengah daripada kitab tu hanya menyebut 8 tempat. Tapi dalam buku Ustaz sebut 9 tempat. Dan Ustaz dah taklik kenapa jadi 9. Ustaz sebut pendapat. Pada pendapat Ustaz yang Ustaz tengok mungkin kemungkinan Syekh penyusun kitab yang ada dalam kitab Al-Qiraatul Imam Qiraat Imam Nafi' min riwayatain Qalun wa Warsh oleh Dr. Ahmad Khalid Shukri dalam halamannya 115. Dia hanya sebut 8 tempat saja. Dia tak kirakan Yusol yang ada dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21, nota kaki yang Ustaz catat di situ. Kerana ianya memadai. Mungkin dia memadai dengan menyebut satu tempat saja dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-25 dan boleh rujuk kepada kitab Al-Buduruz Zahirah 170. Jadi nak sebutnya ialah ke-9 tempat ini, 9 tempat ini semuanya adalah berakhir dengan lam yang berbaris di atas. Berbaris di atas. Jadi tak dibincangkan kalau lam baris depan. Maka yang sekarang ini soalannya bagaimana dengan baris depan? Itu Ustaz cakap sebagai mengkiaskan saja. So nanti apapun Ustaz akan tahkikkan balik, confirmkan balik daripada Syekh mungkin apa yang Ustaz sebut ni betul ataupun mungkin ada kena diperbetulkan, tak maklum balik. Ya. Umi dah baca 2 wajah tadi. Kita baca dulu dengan Ustaz, tak ada Baca 2 wajah. Umi baca 2 wajah kan? Masa belajar Ustaz dulu tak ada taglik. Apa? Masa kita belajar dengan Ustaz dulu tak ada taglik lam lah. Maksudnya biasa. Kalau sambung tak ada. Dah wakaf. Jadi ada kili kan kita wakaf. Kalau wakaf Ustaz rasa macam tak dibincangkan kalau wakaf itu. Fatal. Tak dibincangkan kalau wakafnya. Tak apa Ustaz, confirmkan balik yang ni. Sebab kalau nak kirakan syaratnya boleh tebal. Boleh tebalkan kias tadi lah. Saya sebut tadi, kias tadi. Kalau wasal memang dia tak dibincang lah. Dia sama dengan bacaan Hafs. Wasal fatallu wallahu bima, biasa je. Okey. Maknanya Ustaz kalau tu Ustaz beritahu tu tentang kalau baris depan lah. Tapi kalau kita wakafakan baris atas tak sabit kan.
Mana dia boleh baca. Baris atas memang boleh dua lah. Baris atas. Ha. Kalau lam tu Ah, baris atas. baris Eh. baris Ha. atas boleh dua lah. Kalau Hmm. lam tu baris atas tu kalau kita wakaf memang dibincang lah dua wajah. Sebab tu saya sebut tadi 9 kalimah tu tak disenaraikan. Dan dalam kitab pun ada sebut tak dibaca dengan tebal. Tak dibaca dengan tebal kerana lam itu baris depan. Dalam kitab Al-Budurul Zahirah, kalau ada kitab Al-Budurul Zahirah, muka surat 131, itu ada jelaskan fatallun la tafhimu fihi liwarsh, tak ditebalkan bagi bacaan warash. Li'anna lama marfu'ah, kerana lam tu baris depan. Wa huwa la yufakhamu minal lam illa ma kana maftuhan. Maknanya tidak ditebalkan lam melainkan dianya baris atas. Ceritanya sekarang ianya waqaf dan dianya mati. Ianya mati. Okey. Okey, Ustaz panggil KIV dulu yang ni. Uh, uh, Kalau kias itu salah, Ustaz betulkan. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Kita teruskan baca yang berikutnya. Kak Normawati. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها تجري من تحتها تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لكم الآيات لعلكم تتفكرون لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Okey. Ini senang je, satu track je, sama je. Tariq Asy-Syatibiyah dengan Thayyibah, ya, tak ada berhimpun dengan hukum-hukum yang lain. Kalau mak badal pun mak badal naqal saja ada. Badal mughayyar bin naqli saja. Kemudian ada naqal, tahtihal anhar, kemudian ada mim jamak. So tracknya samalah. Okey, baik, terusnya. Silakan. Kak Sah. Silakan Kak Sah. Bukan baik. Okey. Dilihat dah Ustaz, mana dah saat ni tatafakkarun. 268. Ayat lagi. Ayat berapa dah Ustaz? 2 dan 7 Kak Sah. Ayat lagi. Ya Allah, tengok PDF ni lain lagi. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu. Okey. Thayyibat. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات
Boleh buat wajah selalu kau Ustaz? Boleh lah. Tak ada apa-apa dah. Amanu. Amanu Hmm. boleh? Oh, nak ambil amanu. Ya, ya ladina amanu 4. Kau habiskan dulu ayat. Boleh Sampai lah. arbi. Sampai thayyibat dah boleh dah. Dah boleh buat 4 harakat. Lepas tu patah Okey. balik buat 6 harakat. Okey. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Dua wajah ke maghfirah Ustaz? Tak. Satu je. Satu je. Nak baca Syatibi ke Taibah sama. Okey. Wallahu wasi'un alim. Dekat tu ke? Okey, sekat tu. Okey, Maknanya alhamdulillah. sampai situ lah. Sekat. Sadaqallahul azim. Ustaz. Ni. Okey, kita baca sekat. Sekat tu maknanya Sekat tu, setakat itu. setakat itu. Syakat. Okey, terima kasih pada Kak Sah. Terima Pada kasih Ustaz. tadi tak ada apa-apa beza antara Syatibiyah dengan Thayyibah. Bacaannya sama, mak badalnya dan hukum ra-nya, ya. Dan mak munfasilnya sama. Okey. Baik, Ustaz patah balik yang tadi, yang Umi sambil-sambil Ustaz tengok perbincangan tentang tadi. So Ustaz tarik balik yang tadi yang Ustaz sebut dua wajah tu ada dibincangkan dalam faedah, tapi Ustaz tak masukkan dalam buku. Dan yang Fatal menyebut tentang perbincangan hanya berkaitan dengan kalimah-kalimah yang tersenarai tu. Yang tersenarai ada dalam yang Ustaz masukkan dalam buku tu kan. Yusal, fasal, fassala, fasl, batal, dhal. Okey. Jadi memandangkan kalimah yang disebutkan di situ ia adalah berkaitan dengan lam yang berbaris atas. Lam yang berbaris atas. Jadi memang ada khilaf di kalangan ulama dalam bacaan Warash kerana pendapat yang mengatakan baca dengan tebal adalah melihat kepada lam itu berbaris atas. Okey, lam tu berbaris atas, sebab tu dibaca dengan tebal. Pendapat yang baca dengan tarqiq, dengan tipis, melihat kepada huruf lam itu adalah sukun. Jadi bila sukun ianya diabaikan. Ianya diabaikan lah sebab dia sukun. Jadi yang baca tebal tadi adalah melihat kepada ianya berbaris atas. Dan sukun itu adalah dipanggil sukun arid. Sukunnya mendatang, tapi originalnya baris atas.
baca tebal. Yang ni melihat kepada keadaan itu dah. Dia melihat kepada lam itu waktu tu dah. Ianya mati. Dia tak mengambil kira yang arid itu. Dia tak mengirakan istilah yang arid. Yang penting lam tu dah mati. So bila mati, tipislah. Jadi dia tak membincangkan pula tentang apa ni, macam Ustaz sebutkan tadi, bukan isunya mati semata-mata, lam tu mati, tapi yang disebutkan tadi sama ada dia dikira mati itu arid ataupun tidak. Itu berlaku dua pendapat. Jadi tentang baris depan itu tak masuk dalam perbincangan. Al-lamu fi kalimah fatal muraqqaqah dibaca dengan tipis. Lianna lama madmumah waslan. Kerana lam itu berbaris depan ketika wasal. Wala tadkhulu fi hadal bab, tak termasuk dalam bab ini. Bab yang bincangan ini. Okey, boleh Okay, dah jawab lah tu. Tak payah tanya Syah. Dah ada dalam kitab, tapi nak confirmkan lagi, Ustaz tanya lagi. Pandangan ada lain lagi. Ya. Kesimpulannya Ustaz. Mana kalau di sini wakoh dia nipis lah Ustaz. Maka hanya tipis lah. Sebab dia baris depan. Oh. Baris depan tak dibincangkan. Yang dibincangkannya baris atas. Terjadinya khilaf tadi, melihat kepada terjadinya khilaf yang baris atas tu adalah satu kata tebal kerana berpegang kepada asalnya baris atas. Asalnya baris atas. Satu lagi baca dengan tipis, tak nak mengirakan yang mati itu sebagai arid, tapi dia dah memang mati. Ya, dah mati. Bukan dia kira bukan dia kata apa matilah. Ustaz cuba terangkan di sini. Dia kata okey. Ustaz, Fa'afadha jamaah bitaulid, yang setengah pendapat baca dengan tebal kepada ke atas lam-lam yang tersenarai tadi, 8-9 tempat itu, melihat kepada asalnya al-lamun maftuhah. Lam itu baris atas, wa ilgha'an lil arid, dan dia tak mengambil kira yang mati tu. Melihat kepada asalnya berbaris atas. Okey, tak mengambil kira yang arid, yang sukun. Dan satu pendapat wa akhadha akharun, satu pendapat yang lain pula mengambil dengan bitarqiq, i'tidadan bil arid, yang mengambil kira kepada yang mati tu. Bukan mengambil kira dia yang baris atas, mengambil kira dia mati, maka kena tarqiq. Itu pendapat yang boleh terjadinya dua wajah. So kalau yang baris depan tak ada hujah untuk baca tebal lah. Tak ada hujah untuk baca tebal. Kenapa? Kerana lam dah berbaris depan. Apatah lagi pendapat yang mengatakan dia mati, lagilah tak baca dengan tebal. Itu. Boleh? Ya Kak Sah? ya Ustaz, bila arid kita Kak Hasan nak tanya ni, bila arid maknanya kita kekalkan dengan sifat huruf tu sahaja, kita tidak terpengaruh dengan baris. Bila arid. Bila Ya, arid, bila arid. Bila matinya bila arid, matinya melihat dia. kepada huruf tu lah. Melihat kepada huruf. Betul ke Ustaz? Betul lah tu. Okey, terima kasih Ustaz. Mana Kepada huruf, semata-mata bukan melihat. sukun, macam tak beritahu, semata-mata sukun lah kan. Semata-mata sukun, dia tak tebal lah. Dah sukun. Macam kalimah wabil pun samalah. Dia dah sukun lah. Okey. Baik. Kita terus kepada pembaca kita yang berikutnya. Kak Zarina. Tak ada. Kak Zarina tak ada?
Uh-uh. Okey, terus kepada Kak Ya. Saria. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ayat 269 kan? Ya, Bawah sekali. Okey. bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulang. Faqad utiya khairan katsira فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ustaz Turik Taibah ada tak? Ya, Untuk khairan dengan kasih ro ada tak? Turik. Katsira. Mhm. Untuk khairan dan katsira. Ada. Badal tu tak? Ya, Ada badal tu kan? tak dengar Kak T apa tadi? Ada badal tu kan? Ada badal. Ha. Ada badal. Okey, jadi macam mana track dia? Okey. Dalam ni ada mak badal dan mak badalnya berhimpun dengan hukum ra. Dan hukum ra pula ada 2 kali. Khairan, katsira. Tahriratnya memang banyak. Ya. Dan badal di sini adalah badal mughayyab. Faqadu. Bukan badal muhaqqaq. Faqadu badal mughayyab. Jadi ada tahriratnya. Okey, yang pertama baca ini sekarang tayyibah tarik tayyibah. Baca 2 harakat mak badal dan tarkibkan kedua-duanya. Okey. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Okey. Itu tarkib kedua-dua kan? Ya. Sekarang baca dengan 2 harakat lagi. Tafkhim yang pertama, tarkib yang kedua. Kati cuba tengok yang Kati ada nak saling kan? Kalau Kak Atif punya kalau yang Kak Atif punya ni dia baca yang track kedua tu dengan tafkhim dua-dua dulu. Tafkhim? Dua-dua. Tapi kalau yang dulu dia ada yang kedua tu tarkib, ra pertama tarkib, ra kedua tu tafkhim. Tak, track yang kedua tu. Track yang kedua. Dan dua-dua tarkib dengan tafkhim. Track yang kedua, tarkib dengan tafkhim. Mak badal 2 harakat. Dia dulu tak ada badal. Ha? Yang kita dulu tak ada badal. Dia ro-ro je. Tak ada badal? Tak ada. Maksud? Tak ada yang Ayat 158 dulu yang Oh, tak. 158 tu cerita 158. lain. Cerita 269. Cuma kalau yang Kak T punya, bila kita baca dua tu dengan tarkib kan? Okey Ustaz? Okey. Tarkib. Tarkib. Okey, step kedua tu kita baca dengan tafkhim dulu. Dua tafkhim. Tafkhim tarkib. Tafkhim. Yang kedua tu 2 harakat mak badal. Khairon katsira. Tafkhim tarkib. Okey. Baca yang tu. فقد أوتي خيرا كثيرا. Okey. Baik. Habis itu. Kemudian naik 4. Tarkib. فقد أوتي خيرا كثيرا. Yang tafkhim. Tafkhim. Okey. فقد أوتي خيرا كثيرا. Itu tafkhim kan? Tafkhim. Tak. Buat tafkhim. Oh, tafkhim. فقد أوتي خيرا كثيرا. Okey. 6 pula.
6. Nipis. Tarkib, Tebal. tarkib. Nipis. Okey. Faqudu tiya khairan katsira. Okey. Kemudian tafkhim. Tafkhim tarqiq ke tafkhim? Tafkhim. Tafkhim. Faqudu tiya khairan katsira. Tafkhim ke? Confused Ustaz. Okey. Ulang. Tafkhim. Tafkhim. Dua-dua tebal. Yalah. Dua-dua lah tu. Tafkhim. Dua-dua lah tu. Sebab tak jelas Ustaz saya dengar. Ustaz tak clear. Tebal, mudah cakap Melayu, tebal-tebal. Tak sebut-sebut. Menipis dululah mudah kan. Tebal-tebal. Okey. Faqadu tiya khairan katsira. Kemudian tebal tipis. Faqadu tiya khairan katsira. Okey, soalan balik Okey, yang track pertama tu 2 nipis. 2 tebal nipis. 4 nipis. 4 tebal. 6 nipis. 6 tebal. 6 tebal nipis. Okey. Kak Tin nanti boleh rujuk balik tengok Yang Kak Ti punya tak pernah yang Kak Ti jadi beritahu yang Kak Ti punya masa baca 2 tu dengan takik. Okey. Bila baca 2 tu dia akan jadi tafkhim. Lepas tafkhim. Bila 4 dia akan jadi takik. 4 tafkhim. 6 dia akan jadi tarkik. 6 tafkhim. 6 tafkhim tarkik. Tu Kak Ti punya. So yang dua tadi wajah kedua Kak Ti tadi tafkhim. Tafkhim berdua. Oh, tafkhim dua-dua. Okey. Ustaz tafkhim 1, tarkib 1. Okey, tak apa. Berempat pun sama dengan 2. Okey, Ustaz confirmkan yang ni. Tipu dalam ni boleh dah. Dalam chat. Boleh, tak apa. Maknanya kita buat comparison yang Ustaz dengan yang Kak Ti punya lah nanti. Mana nak tanda ni? Okey. Nah, tak apa. Nanti kita check yang ni. Sebab yang ni tarirat kerana dia berhimpun badan dengan badan muroyak tadilah, itu jadi wajah banyak. Padahal kalau kita tengok sikit je. Ada badal, ada khairan tentang tanwin ra bertanwin baris atas, dan kafiron nampak macam sama. Khairan baris 2 atas, kafiron baris 2 atas. Rupanya track dia jadi banyak. Bila ada 2 kalimah kemudian dia berkaitan dengan wakaf. Satu wasal, satu wakaf. Itu yang jadi berwajah-wajah. Okey. Baik, selesai. Okey, syukran Ustaz. Okey, afwan. Kita ambil satu lagi lah. Faktun, kalau sempat 2. Silakan. Kak Absah. Bukan Zainatun. Zainatun. Oh, Kak Absah, betul dah. Kak Ya tak ada Ada. Oh, ada. Absah. Okey, silakan Kak Absah. Kak Asal alamak. Okey. Ini mudah je, sama je. Syatibi dengan Talibah tu sama. Wa ma anfaqtum min nafaqatin apa? Tak ada. Teruskan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah
وما للظالمين من أنصار. Dah, Ustaz. Abang. Okey, pendek sangat. Betul. Ambil satu ayat lagi. Oh, ini panjang pula. Ini pun sama. تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. Atau boleh Ustaz? Boleh? سيئاتكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Okey. Baik. Terima kasih. Kak Hafsah. Ustaz bagi pada itu track Syatibi lah ya. Syatibi. Okey, kita bagi Kak Yah, ada tak Kak Yah? Khairu tu ada jin Ustaz. Ya? Khairu tu ada jin. Ada apa? Ada jin, wakaf jin gitu. Khairul lakum tu, kan? Ada jim lah. Khairul lakum memang wakaf lah pada lakum tadi. Jadi isunya Tak ada isu lah. Boleh buat direct je. Khairu tu kena Benda baru je dah. Ada wajah tu. Taibah tu je kan. Sebab dia tak ada sambung apa kan. okey. Dah memang berhenti lah. Sekarang Ustaz nak minta Kak Yah dia ulang balik ayat 271. Kak Yah tak Sebab ada. dia ada beza antara Syatibi dengan Thayyibah dalam ayat ni. Kak Yah tak ada. Kak Yah tak ada. Kak Zainatul lah. Assalamualaikum Ustaz. Tak pandai tu Ibu cuba. Salam. Beza sikit sangat Syatibi dengan Thayyibah. So kita nak dengar je lah. Kata aku baca. Baca dua wajah pada khairun, baca dua wajah pada yukafiru. Wanu kafiru. Wanu kafir tak adalah dia mati kan. Wanu kafir. Tak ada perubahan tak ada kaitan dengan hukum ra. Cuma faci sama. Cuma kalimah khairun sajalah yang beza. Dua wajah je. Ya, dia jadi apa? Dia jadi idgham. Bukan, dia jadi tarqiq tafkhim, tebal tipis. Tebal tipis. Tebal tipis. Kita ambil daripada Dia orang tu tak. Dia orang tak beza, sama je. Okey. Jadi kita mula daripada bawah. Mula daripada in tubdus sadaqat. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayyiatikum. Ini kena buat 246 Ustaz Betul. Ni kalau ambil atas belakang tak? Min sayyiatikum. Min sayyiatikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Okey. Baik, itulah ya beza khairul lakum dekat situ apa ni ada tebal dengan nipis lah. Bagi Thayyibah yang lain tu sama je bacaannya. Okey, itu ayat yang ke-271. So ini kita berhenti di sini dululah untuk hari ini. Daripada muka surat 47. Nanti insya-Allah kita akan sambung balik pada pertemuan akan datang untuk ayat yang ke-272 ya. 272 dan sebelum akhir ingin Ustaz maklumkan lagi lah dan alu-alukan kepada yang ingin bersama-sama nanti pada 22 hari bulan 2 bertempat di Kelantan Hotel Elite, iaitu majlis khatam Al-Quran Qiraat Abi Amr riwayat Ad-Duri
22 tu hari Sabtu lah, ya. Lebih kurang dalam 2 minggu lagi program kita. Jadi pada yang berkelapangan dan sambil nak jalan-jalan Kelantan, yang duduk jauh lah, yang duduk kat Kelantan ni dia memang dah jalan-jalan dah. Yang luar Kelantan yang nak jalan-jalan ke Kelantan, pilih tarikh 21 lah hari Jumaat. Lepas tu balik hari 23 baru boleh jalan-jalan betul-betul. Apa ni di Kelantan ni. Jadi boleh berhubung dengan Umi ataupun Kati, ya, untuk maklumat kehadiran. Okey, itu saja daripada Ustaz. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.